Sebenarnya ini adalah simptom anxiety. Pernah tak tiba-tiba rasa jantung tu laju, susah nak bernafas, lepas tu rasa badan dah sejuk-sejuk, lepas tu terus rasa macam nak pingsan. Tapi bila check hospital, semua normal. Ramai yang datang ke klinik dalam keadaan panik. Dah buat ECG, ambil darah, tapi doktor kata semua normal. Tapi dia tetap rasa macam ada benda yang berlaku. Dan perasaan itu betul-betul terjadi. Sebenarnya ini adalah simptom anxiety. So, bila otak kita trigger mode panik, tubuh akan ikut react. Walaupun sebenarnya tak ada apa-apa sebarang bahaya pun yang berlaku. Tetapi simptom ini real. Nafas jadi pendek, dada rasa sempit, tangan menggigil. Kadang-kadang ada orang dia rasa macam perut dah start rasa tak sedap, rasa nak muntah. Lepas tu rasa macam nak membuang, rasa macam cerit-berit. Tetapi punca dia bukan disebabkan oleh jantung. Sebenarnya dia datang dari sistem saraf yang overstimulated. Kalau anda pernah berada dalam situasi yang macam ni, boleh minta bantuan. Tunggu untuk part 2 nanti, saya akan explain jenis-jenis anxiety yang sebenarnya ramai orang ada tapi dia tak sedar pun. Follow untuk next part.